Hai guys, kembali lagi di channel kita. Ya, lagi pindah hari ni kita akan main game Roblox iaitu Auto Rebirth. Seperti yang korang komen, dengan saya tengok salah satu komen yang waktu sebelumnya saya main Ultraman tu ada orang kata, "Bang, bila kapan mau buat video Ultraman Auto Rebirth?" So, saya buat. Let's go. Mari kita main. Let's go. Okay. Ni saya tak tunjuk dan pada robot saya ada beli ni. Super. Kalau tak tahu, let's go. Kita try satu persatu. Let's go. Bagi Sarah. Let's go. Sarah. Oh guys, saya lupa. Saya ni kat kampung. Dekat kampung sebab nak buat hari raya di mana saya tapi saya akan tetap buat video untuk korang, tak bagilah duit kat sini je. Let's go. Kita try Sarah. Okay. Ini pukulan ni. Ini pukulan ush kuat juga. Okay, ni Saga Slicer. Okay, dia macam Ultraman tapi versi lain. Ini Protect. Oh, Saga Protection. Okay. Saya fikir kamu buat Let's go guys. Okay, ini dah sekian. Sorry. Baik, okey yang ni. Oh, dia pukul. Ya, wede. Auto mati lah guys. Wede. Okey, itu je lah ya. Ini Saga ni dia dah sikit saja. Okey. Kita tukar kepada kita pakai ke seterusnya. Let's go. Kita pakai yang si Mebius Mebius. Satu Raygun, Super Taro, 3 tu Zero, Mebius Hikari. Banyak tapi cuma sikit daripada Dark. Okay, let's go kita main. Okay, Taro menjadi. Wow, berubah Infinite Aura. Infinite Aura, Infinite Edge. Okay, kita try satu persatu. Okay, Infinite Aura ni dia macam pelindung kot. Okay, ni kuasa dia. Ni kuasa dia. Ini kuasa tembakan dia. Ya. Okay, ni kuasa slash. Ya. Ini sama macam Mebius, tapi cuma ni dia corak dia lain dan kuasa pun lain sebab dia gabung kepada Ultra Brothers. Tapi tak ada Leo lah. Leo kan Ultra Brothers tapi dia tak ikut. Okay, sekarang ni. Siap. Ini Mebius member juga Okay, itu je Ini saya nak tunjuk avatar semua yang ada di Super Ultra. Okay, ini Raygun. Okay, ini si Raygun. Okay, let's go. Raygun Eye. Okay. Raygun. Ziu. Raygun. Raygun ni. Apa hebat betul Raygun ni. Okay, kita try for the wave. Okay, ini Raygun Protection. Dia tahan masa lawan boss. Okay. Kuat juga Raygun ni. Sampai ke boleh kalahkan yang pro. Okay, kita try lawan Zeton gunakan Ultimate Blaster. Guru tu unggul.
Ini kalau pasal mula. Penutup unggul. Regal. Terasa. Ya. Wow. Ya. Nice guys. Woo. Ini Regal acceleration. Dia berlari-lari. Tak kena. Apa? Sini aku takut. Okay. Seterusnya kita pakai Super Taro. Okay, let's go. Super Taro, Super Ultraman Taro. Okay. Ini salah satunya ada dekat waktu ada Ultraman Acceleration. Dengan juga pun ada dekat waktu melawan Judah. Itu macam story Ultraman Taro dia. Mesti ada. Orang tulis Super Ultraman Taro tu. Okay, ini story Beam biasa. Meletup. Okay. Ini kalau sekarang ni kuasa Dynamite belum ada lagi Ni kuasa Dynamite je ada. Tapi cuma dia cool down. Sekejap. Sabar. Nanti saya gunakan Cosmo Miracle Cousin. Kita kena kalahkan ni dulu. Tak rasa. Sini lah. Mati kau. Tak ikut juga Ni handbin. Kalau kita tembak tui. Okay. Dynamite. Kuasa Dynamite ni. Okay. Nanti dia. Tak. Mantap. Okay. Sekarang Cosmo Miracle Cousin. Ni taruh berry untuk pertahankan musuh. Okay, kita mati. Kita pakai kita pakai ni Greta 3. Let's go. Ini kenapa saya pakai? Salah guys. Salah. Okay, Greta 3 ni ada dekat lawan si Kamiria. Ni cahaya dia. Cara dia cahaya terang berkilat sungguh. Okay, kita try. Okay, sebelum kita lawan Magori Cheetah, nanti kita pakai Zarades ni. Kita pakai ni dulu. Kuat juga Ni boleh juga untuk grind. Ni apa saya tak join sorry lah. Ni saya nak tunjukkan kuasa ini semua Super Ultra ni. Okay. Kuasa ni. Kuat. Mantap. Okay, sekarang Zarades dah ada. Sekarang kita guna. Let's go. Mari. Zarades. Beam. Mati terus. Ini shield dia sama macam Raiga. Tapi macam versi lain lah. Kenapa sila manusia biasa? Kita pakai ni. Okay, ni saya rasa ini paling noob. Kita try dulu Let's go. Okay, saya dah masuk. Shining Ultraman Zero. Okay, kita try Shining Star Die. Okay, ni macam ni. Ini macam tambah nyawa. Okay, aduh. Terus. Ni. Mari sini kau. Dia kata dah. Alah. Okay, ni salah satunya itu. So, jadi yang saya pakai ni. Okay, Hopinix Praise. Ingatkan saya yang pakai Blade Shot. Okay, ni kuasa Hikari. Ni campur Mavis dengan Hikari Okay, Mavis Slash. Yuk. Matilah kau.
Okey, kasih kari. Oh, ya. Aduh, susahnya mati. Okey, Mebius naik shoot. Besar. Mantap. Oh, mantap. Okey, sekarang sekarang kita akan lawan dia ni lagi. Masa untuk kuasa. Pukul andai, guys. Shoot, cing. Have shoot. Mantap. Okey, semua tu. Okey dah. Sekarang kita pakai Ginga Vittori Ya, Ginga Vittori. Okey, nanti terakhir tu Ultra Father. Fusion Brace. Ya. Ti. Okey. Alamak, guys. Saya jadi apa? Aduh. Lah. Okey lah. Okey. Hold. Fusion Brace. Ti. Okey, kita pakai Ginga Thunderbolt. Tak rasa apa-apa pun. Okay, Shepherdon Saber. Hey. Okey, Ultra Fiction Shoot. Elak. Ginga Thunderbolt. Tak rasa apa-apa. Okey. Ya. Scissors. Okey, ini banyak sangat. Kita try satu persatu. Okey, yang pertama. Okey, TDG. Maksudnya 3 Dyna Gaya. Okey. Seperium Kozen. Matilah kau. Okey, the Edge. Kuat juga Oopsie. Tak kena pula. Hiko. Ya. Ini saya tunjukkan sambil gerai Wah, mantap. Okey, Cosmos. Ultraman Cosmos dia sekali tu. Ya. Okey. Cosmio Beam. Oh. Okey. Kita patut je lah. Okey. Ni full murek ni. Itu tenangkan. Tengok dia tak lawan. Mantap. Okey, Nexus. Terus Nexus launcher dia. Override. Terturun mesti. Kerai. Twing. Ya. Mati dah kau. Okay, nice. Mebius. Ultraman Mebius nak cikgu dia. Ultraman Max. Salah pula. Okay, kita lawan si Zeton dia lah. Okay, Maximum Cannon. Okay, sabar. Nampak tadi saya ada kerja. Sejadinya saya kembali. Let's go. Mari kita Maximum Cannon dah pakai. Kita pakai Cannon. Okay, di sana tu. Ya. 2 hours later. Okay, Maximum Cannon dah kan. Kita pakai Maximum Cloning. Apa ni? Oh, Max. Tornado. Woo, pusing. Maximus Swoosh. Okay, Kinga Hyper Barrier. Mana? Oh, tu. Okay, kita pakai Mebius. Ultraman Mebius nak sekarang. Mebius shoot off.
Navium burst. Mantap guys. Dia Navium slash. Ni sama je macam Navium macam tu. Okay. Terus zero nak sekarang. Waktu zero cerita. Navium team. Nice. Oh, nanti ya. Taklah. Okay, zero. Syah. Okay, itu je kuasa dia. Kita bertukar jadi Father of Ultra. 3 ada 1. Father's View. Boleh pula dah. Betul ke? Father's View. Betul lah. Ni. Okay, Father shoot. Tembak. Nanti sambil granat. Oh, mantap. Tembak. Cium. Tembak. Oh, dah habis. Tembak balik. Tembak balik. Ni pun kita boleh tukar. Nice. Okay. Kejap. Alright, flash. Ting. Father shoot. Dan juga Father charge. Father spear. Dan juga Father charge. Ya, okay. Itulah semua ada dekat Super Ultra. Dan saya akan buat video seterusnya. Dan itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye.